Hantu ni dia selalu pakai kain putih. Pocong ibu. Hah? Dia dah datang. Hello guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Seram kita. Hari ni kita nak apa? Hari ni kita nak main permainan seram. Yeay! Dekat hotel pukul 3 pagi. Dan macam korang tengok sekarang ni, jam memang pukul 3.50 pagi. Dah nak masuk pukul 4 dah. So sekarang ni aku nak main permainan seram ni dengan 3 orang budak yang macam ni. Korang tengoklah muka masing-masing. Hai, macam tu. So, permainan pertama yang kita nak main, apa permainan pertama yang kita nak main? Kita nak main Ghost Radar. Korang pernah dengar tak app Ghost Radar yang kita scan telefon tu, lepas tu kita tengok ada hantu ke tak kat situ. So, korang setuju tak kita nak main Ghost Radar? Tak setuju. Kerana tak best lah. Tak best. Kita mainlah benda yang seram sikit. Tak nak main Ghost Radar. Ghost Radar, korang tahu tak Ghost Radar tu apa yang kita buka app yang hantu tu, lepas tu kita scan, kalau ada hantu kat situ kita boleh tengok hantu kat situ macam tu. Tapi dia tak adalah betul-betul nampak hantu, cuma benda tu menyeramkan lah macam tu. Tak nak? Nak. Lepas tu korang nak terus main teka hantu macam tu? Betul. Nak main teka hantu? Okay lah, tak apalah. Jom kita main teka nama hantu terus. So, hantu pertama yang aku nak korang teka tengah-tengah pagi ni, dekat pukul 4 pagi ni, aku harap korang tak seram lah. Aku harap korang tak takut lah lepas ni nak tidur ke apa. So, dah biasa. Ros dah biasa? Okay lah, tak apalah kalau Ros dah biasa. So, hantu pertama ialah hantu ni dia selalu pakai kain putih. Lepas tu dia suka lompat-lompat. Aku bagi korang 3 saat untuk korang tulis nama hantu tu. 3, 2, 1. Okay, Sarah orang pertama yang tunjuk. So, Sarah tulis pocong. Pika pun tulis pocong. Dan adik Ros tulis... Adik Ros tulis ibu. Hah? Tak, kan teka nama hantu. Kenapa pula ibu? Tak apalah, kita teka hantu kedua pula. So, korang bersedia? Hantu ni rambut panjang, lepas tu dia suka mengilai macam tu. So kalau korang dapat teka, korang tulis dalam 3, 2, 1. Sila tunjukkan. So, Sarah tulis apa benda yang Sarah tulis ni? Aku Akak tulis Pontianak, Sarah tulis Pontianak. Aku tak tahu lah ditulisan ni buruk betul. Adik Ros pula kakak. Adik Ros tahu tak cara permainan ni? Kita teka nama hantu, bukan teka nama keluarga ke family kita ke, bukan. Kita teka nama hantu, Adik Ros. Adik Ros okey? Okay, tak apalah, semula kita main sekali lagi kan. Hantu ni dia suka curi duit. Lepas tu dia warna hijau. So, aku bagi korang 3 saat untuk korang tulis jawapannya. 3, 2, 1. Kita tengok jawapan dia. So, Pika tulis toyol, Sarah tulis toyol, Adik Ros tulis Adik Ros. Aku rasa Adik Ros ni tak faham cara permainan ni. Inilah sebab aku tak nak ajak dia masuk video aku. Korang tengoklah, hari tu pasal matematik tu, hari ni teka nama hantu pun tak. Aku suruh teka nama hantu, bukan suruh teka nama adik-beradik dia. Suka dia buruk. Tak. Suka dia buruk, warna hijau. So, tak apalah. Aku rasa kita main game ni sampai sini je lah. Sebab aku rasa macam tak habis pula. Dah, si Adik Ros ni macam tak pandai main. Aku tak tahulah dia tak sekolah ke. Tapi, benda yang macam teka hantu, takkan tak belajar ke apa ni? Tak apalah, jom kita main permainan seterusnya. So, sekarang ni kita nak main permainan lain pula. Kita nak main tutup buka lampu. So, tanpa buang masa lagi, jomlah kita tengok permainan tu. Let's go. So, Ros akan mulakan dulu permainan ni. Ros akan jadi orang pertama. So, Pika orang kedua dan Sarah orang ketiga macam tu. So, jom kita tengok Ros main pandai tak pandai macam tu. So, kalau aku tutup lampu ni, dia dah boleh berjalan. So, 1, 2, 3.
Okey, seram weh. Kenapa lah aku main mainan ni? Aku takut lah pula. 1, 2, 3, tutup. Mana Ros kalah? Mana boleh berjalan kalau api buka? Kenapa dia ni? Dah kenapa dengan dia? Tak kenapa dia nak marah pula? Kan aku cakap dah kalau lampu tu buka dia tak boleh nak bergerak. So kalau dia bergerak dia kalah. Tak apalah, Pikah pula main Pikah. So giliran Pikah pula. So Pikah please main elok-elok macam tu. So Okay. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Wih, seram. Aku pula jadi takut sekarang ni. 1, 2, 3. Tak nak main dah. Bagi Sarah pula. Bagi Sarah pula. Takut weh. Aku takut weh main macam ni. Sebab dia rasa macam, aku tak tahulah macam mana aku nak terangkan, tapi dia rasa menebarkan tau. Macam benda tu datang kat kita macam tu. So giliran Sarah pula. Please Sarah, jangan buat seram sangat boleh? Okay, Sarah pula. So 1, 2, 3. Jangan. Wih, korang permainan ni seram gila. Sebab apa? Sebab dia rasa macam mendatang dekat kita tau. Walaupun muka Sarah tak seram, tapi bila main tu jadi Cuba tengok Ros buat apa dengan tandas. Dia sebab apa dengan tandas? Kenapa? Tak tahu. Ros. Kenapa dengan Ros? Ros buat apa? Ros buat apa, Ros? Kau yang paksa aku seru dia. Dia dah marah. Ros, Dia dah datang. ada orang tekan loceng? Dia dah datang. Kenapa dengan Ros ni weh? Ada orang tekan loceng? Siapa? Tak tahu. Pegang cap mic ni. Hello? Siapa yang tekan loceng? Tak masalah sekarang ni. Ros? Yes. Dia dah datang. Kau yang paksa aku. Ros main apa ni, Ros? Habislah kau, Iman. Weh, macam mana ni weh? Ros tahu tak Ros buat ni salah? Ros kenapa dengan Ros ni weh? Ros kenapa dengan Dia dah datang. apa yang dah datang? Dia tengok kita. Apa yang tengok? Ini semua salah kau. Kenapa? Semua salah kau. Dia dah datang. Siapa dah datang? Kawan aku. Kawan aku dah datang. Apa? Habislah kau, Iman. Siapa yang dah datang? Aku tak faham lah. Siapa yang dah datang? Kawan aku. Aku dah seru dia. Habislah kau, Iman. Weh, kenapa dengan Adik Ros okey tak ni? Semua salah korang. Kenapa pula salah kita? Adik Ros yang main yes or no tu, kenapa? Kau yang halang aku. Kau kalahkan aku. Lepas tu kenapa nak main game yang syirik tu? Aku suruh kawan aku. Apa weh? Kawan aku rambut panjang. Ya Allah. Ros! Aku dah kata Ros! kau Kenapa? akan kena. Ha?
Adik kau pun akan kena. Habislah kawan aku dah marah dekat korang. Ros. Ros pergi balik lah Ros. Orang ajak dia datang masuk rumah ni nak main permainan sekali sebab aku kesian dekat dia. Tiba-tiba dia buat macam ni pula. Bukannya aku yang seru dia tu, kau yang main kan? Aku tak nak balik. Sekejap korang, aku nak try main Ghost Detective kejap. Aku nak tengok betul ke apa yang Ros ni cakap. Dah ada iklan lah pula. Aku tak pernah berbohong. Kok kau lah Ros. So guys, sekarang ni guys, sekarang ni aku tengah try Ghost Radar. Aku nak tengok apa yang Ros ni cakap. Ni korang jangan salah anggap tau. Aku bukannya nak percaya benda ni. Cuma aku nak feel seram tu dah. So tak ada pun. Tak ada pun weh. Cep, aku nak tengok dekat tingkap yang dia cakap ada kawan dia tu. Dia ada. Ghost signal acquired. Dia dah datang. Ros. Habislah kau Iman. Kawan aku dah datang. Habislah kau dengan adik-adik kau. Ros. Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously.